Amarjit Sada adalah seorang kanak-kanak yang tinggal di sebuah perkampungan yang miskin yang berlokasi di Bihar, India, yang menarik perhatian dunia ke atas kes jenayah yang dilakukannya. Amarjit Sada dilahirkan pada tahun 1998 dan menjalani kehidupannya yang sangat miskin dan sering diabaikan. Apa yang paling mengejutkan adalah apabila jenayahnya yang terbongkar sewaktu dia berusia 8 tahun sahaja. Amarjit dilaporkan telah pun membunuh 3 orang mangsa dan kesemuanya adalah bayi. Mangsa pertama adalah sepupunya sendiri yang berusia 6 bulan sahaja. Tidak lama kemudian dia telah pun membunuh mangsa yang kedua, iaitu adik kandungnya sendiri yang hanya berusia 8 bulan. Dan mangsanya yang terakhir adalah mangsa yang menyebabkan segala jenayahnya terbongkar, adalah seorang bayi yang berusia 6 bulan dari kampungnya sendiri, Kusbu. Dalam kes Kusbu ni, Amarjit Sada memberitahu dia membawa bayi tersebut pergi ke tempat terpencil dengan alasan ingin bermain dengan kanak-kanak itu. Tetapi apa yang berlaku adalah sebaliknya. So, apa yang dilakukan oleh Amarjit Sada ni? So, apa yang dia buat adalah dia mencekik bayi tersebut dan juga menghentak kepala bayi itu menggunakan batu. Selepas dia membunuh bayi tersebut, Amarjit Sada ini menanam bayi itu di dalam rumput dan pulang ke rumah seperti tiada apa-apa yang berlaku. So, apabila ibu bapa Kusbu ni menyedari bahawa anak dia telah hilang, penduduk-penduduk kampung mula mensyaki Amarjit Sada kerana kelakuannya sebelum ni. Dan selepas telah disoal siasat, Amarjit Sada ini pun mengaku yang dia telah pun membunuh Kusbu. Dia mengatakan bahawa Amarjit Sada ini tersenyum ketika dia mengaku dengan jenayah yang dilakukannya. Disebabkan Amarjit Sada ini baru berusia 8 tahun, dia tidak boleh didakwa ataupun dipenjarakan mengikut undang-undang India yang melarang pendakwaan terhadap kanak-kanak yang berusia bawah 12 tahun.